Okey, BMW GT 630i hari ni masuk disebabkan masalah common problem adalah wear and tear. Kita punya technician sekarang tengah keluar kan, dia punya oil filter housing, tapi yang bocor tu adalah dia punya belah coolant, laluan coolant dia. Kalau korang boleh tengok, ini adalah oil filter housing yang baru dan ini kita panggil upgrade version lah sebab dia alloy, dia bukan plastik. Kalau ikutkan yang original dia memang plastik, datang daripada kilang plastik, tapi kita ada versi upgrade punya. Yang ni dalam bentuk alloy lah, yang dibuat daripada alloy. Jadi yang bocor tu ada salah satu laluan dia punya coolant ni yang menyebabkan kita terpaksa tukar satu set. Jadi alang-alang owner dia cakap dah tukar, kita tukarlah yang lebih berkualiti. Jom saya tunjuk dekat mana tempat dia duduk. Okey, kita tengok dekat mana tempat dia. Kalau korang boleh nampak, ini adalah dia punya set assembly oil filter housing dia, seketul ni. Dan di tempat bocor dia adalah di dalam tu. So kita punya technician kena keluarkan semua ni, kena selak semua ni untuk keluarkan dia punya oil filter housing. Kau boleh nampak tak? Okey, jadi sekarang ni kita proses untuk keluarkan oil filter housing ni tengah berjalan. Memang makan masa sikit sebab nak buka tu banyak. Intake semua kena keluarkan supaya kita dapat kepada oil filter housing itulah. Jadi untuk korang yang berada kat luar sana yang ada masalah macam ni, yang selalu keluar warning pasal korang punya coolant level low tu, boleh datang ke Transmatic Automotive ni, kita boleh tolong check kan. Selain daripada benda ni, kita boleh checkkan juga korang punya aircon ataupun korang nak buat mesin goyang ke nak cek bunyi, semua kita boleh buat. Dan kalau korang ada sebarang masalah, korang boleh klik link di bio dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.